Minum Nescafe secara konsisten boleh mengakibatkan hampa gastrik dan migraine. Ini apa yang Pak Long ni kata lah. Jom kita dengar apa dia kata. Do you know why I made this video? I tried this once many years ago. I had to throw up. I had gastric reflux for a couple of days. I had terrible nausea and headache. And that's how I started to look at it, and I find there is not even a coffee inside this. They just listed instant coffee. They didn't even put the percentage. First, kita kena tahu Nescafe ni milik Nestle. Dan memang produk Nescafe ni target dia untuk kaki kopi. Pak Long ni dia bagi tahu yang dia ni sangat-sangat suka minum kopi, sebab itulah dia konsum Nescafe, sebab mudah nak bawa, senang dan boleh guna dekat mana-mana pun. Tapi apabila dia secara konsisten minum ni bertahun-tahun, sampai dah satu hari dia mula dapat habuan lah dengan amalan yang sangat konsisten dia tu, iaitu gastrik dan migraine. Banyak dah cerita yang macam ni, dan cerita macam ni dia akan berulang sampai bila-bila lah. Contohnya benda yang sama kes MACD dengan Jamie Oliver, sampaikan MACD dah tak guna dah pink slime yang ada ammonia hydroxide, yang mana bahan ni digunakan untuk matikan bakteria pada daging burger mereka. Cristiano Ronaldo pula, kalau kita tengok pada tahun 2020 Euro Cup, time nak interview, dia boleh duduk dekat meja interview tu, dia ada Coca-Cola 2 botol, dia tolak Coca-Cola tu, dia ambil air mineral, dia boleh kata minum air. Jadi kalau kita tengok dekat sini, apa benda pun nak telan pun telan je, tak ada masalah pun. Tapi hampa kena tahulah benda tu apa dia. Kalau tidak, kita hanya ikut orang, kita hanya ikut trend, dan satu lagi kita FOMO. Sebab kalau kita tak ambil benda tu, orang akan kata kita ketinggalan zaman. Itu antara yang benda yang tak patut hampa buat lah. Sebab kesihatan kita ni bukan tanggungjawab orang lain pun. Dah sakit baru nak menyelesai, dah terlambat lah. Tapi yang tak insaf pun masa sakit pun ada juga yang spesies macam ni. Maka tak heran lah kita ni, Malaysia adalah champion obesity kat Asia Tenggara ni. Untuk yang brand yang Pak Long cakap tadi tu, untuk yang mana geng-geng pro Palestin, hampa patut download satu apps ni yang nama Boy Cat. Sebab hampa boleh search brand-brand yang support Israel. So tak payah nak teragak-agak nak beli barang, hampa pakai saja apps tu, boleh scan, dan juga hampa boleh search je macam mana, dan dia akan siap bagi tahu detail lagi brand hampa nak beli tu okey ataupun tak okey.